Okay, what's up guys? So ini resepi kuah kacang yang korang boleh save siap-siap, boleh buat malam raya nanti dengan family. Untuk resepi ni KA guna setengah kilo kacang tanah. Masak atas kuali, tak perlu letak minyak. Masak dengan api perlahan, kacang-kacang sampai dia garing macam ni, lebih kurang 15 ke 20 minit lah. And boleh letak kat tepi, sejukkan. And kalau perasan kulit dia mudah tertanggal, so korang boleh keting-keting dia kat atas jaring macam ni, senang. Supaya kulit jatuh bawah, kacang yang bersih duduk kat atas. Okay, lepas tu kita boleh blend. So cara dia senang saja. Korang ambil lebih kurang 70% kacang tadi, korang blend secara halus. Lagi 30% korang blend secara kasar. Ratio tu optional lah, depend nak kasar lebih ke, nak halus lebih ke, boleh. Lepas tu letak kacang kita dekat tepi dulu, sebab next kita nak buat ketupat pula. So kita perlukan ketupat mini Nona. Yang ni KA pakai daripada kecil lagi, mak masakkan kat rumah. Senang, sebab packaging dia food grade, selamat. Korang boleh masak, korang akan dapat nasi impit yang padat tapi lembut dekat dalam. Okay, bila dah masak, boleh sejukkan dekat tepi dulu. Okay, next korang ambil lebih kurang 4 bawang merah, 3 batang serai, lengkuas dengan halia sebesar ibu jari, 3 biji buah keras dengan 6 ulas bawang putih. Korang blend. Terlupa masukkan sekali 1 sudu udang kering. Okay, lepas tu blend. Kita akan nak masak sekarang ni. Minyak masak kena banyak. Nak buat kuah kacang jangan kedekut minyak, kena bagi minyak banyak. Lepas tu masukkan 5 sudu cili kisar. Yang ni KA pakai yang tak pedas. Kalau pedas kena kurangkan sikit lah. Okay, next kita kacang sampai pecah minyak. Daripada kita masukkan kacang tadi, nampak macam kering, jangan risau. Tambahkan air. Mas ni lah korang kena sabar sikit, proses dia akan lama sikit. Korang kena masak dengan api yang jangan besar. Tunggu sampai dia kering sikit, masukkan air. Lepas tu masak lagi. Bila kering sikit, masukkan air lagi, masak lagi sampailah kacang kat dalam tu lembut. Lebih kurang 20 minit macam tu KA masak lah. And then masukkan 3 ketul kecil gula Melaka, garam dengan serbuk perasa secukupnya, dengan setengah sudu paste asam jawa. Kalau tak ada paste, nak pakai air asam jawa pun boleh, agak-agak je nanti. Okay, masak sampailah siap. Nampak tak, bila kita masak dengan perlahan akan dapat kuah kacang berkilat cantik, helok, merah macam ni. Lepas tu korang ambil nasi impit yang dah sejuk tadi, boleh potong, bentuk dalam pun padat cantik. Okay, so kita boleh serve kat atas pinggan. Yang ni sangat simple, straightforward. Serve dengan kuah kacang macam ni saja. Kalau nak extra, tak nak kalah kan, boleh makan dengan sate sekali. Okay, so korang boleh ambil turn masak kuah kacang tahun ni. Confirm family akan suka nanti. Harunya boleh buat kuah kacang sendiri. Sedap. Rasa lemak kacang tu, masin, manis, gula Melaka perfect. Campur dengan nasi impit yang lembut ni, ya Allah. Senang je sebenarnya nak buat kuah kacang dekat rumah. Boleh try untuk masak hari raya nanti. Selamat Hari Raya.